pembeli kadang-kadang tamong dari Sungai Langsa nak kemasukan dan pengiriman macam-macam menurut dia nak upadang nak pernah kirim dan melalui nak toki-toki dalam dan toki luar misalnya Melabu dan mesti kumpul untuk teri atau kirim atau upadang naik melalui ni menurut engkau ni mesti di lagi teri lagi baru nak lebih 8 kuning kadang-kadang lebih yang menurut penghasilan. Menurut cuaca juga. Menurut cuaca lagi orangnya kurangnya. Paling bukan berguninya tu lebih pasir macam-macam baki laut. Pokoknya yang bisa tak olah. Oh ini kami ada teri ya. Nanti kaji berapa pasaran boleh dikirim. Kaitannya berarti cocok. Baru kirim lagi misalnya lagi kepala batu belum kirim ke Bandar Aceh Alam Baru. Pasaran ini atau 22. Oh nak kepala batu nya sekai telefon. Kirim atau 1 kilo, no pasaran atau 12 terima gitu. Ini tanggung lebih ni, bantu agen-agen luar, orang memerlukan apa dia, orang kumpul itu dari ada kita mau rokin. Nah, atau meja pelatihan. Mana? Ungkot pu yang kami blow dia awaknya ni. Mana? Kata. Ya awak dua ni. Awak dua betul tadi. Dua ni ni. Jadi ungkot tu. Yang mana ni jauh tu apa? Kadang-kadang tu orangnya lagu kari. Tengok muka kari mesti tanya orang tapi orang kalau aku kecil dia kat ada. Melihat ada kadang-kadang tu gimana bukan hati kon awak dah mentang buat le mana kemudian orang Medan punya Jawa dah kira boleh. Oleh-oleh kan? Oleh-oleh ke pak dek. Belum. Dan dengan tu bangkot tadi semua ada cak malu kadang-kadang keadaan anak engkau tu lagi elon ni engkau kata dah bunyi kan. Nang pernah pucuk 70. 80 dah 30 biasa on ni kan. Nah, dan 30 ni dah 80 ni dah 60 ni.